Selamat datang semua. Hari ini kita nak sama-sama lihat bagaimana kita sebagai tutor dan pendidik boleh menerapkan nilai-nilai murni Islam kepada anak-anak didik kita dengan cara yang lebih berkesan, terutamanya dengan menggunakan kerangka Nuha Study Guides. Persoalan ni betul-betul mendalam kan? Inilah sebenarnya misi kita semua untuk membentuk generasi akan datang. Generasi yang ada pegangan moral dan etika yang kuat. Okey, jom kita tengok apa yang akan kita bincangkan. Mula-mula, kita akan fahamkan kenapa nilai-nilai ini penting sangat. Lepas tu, kita akan kenal dengan rangka kerja pengajaran dan cara nak ajar nilai trust. Kita juga akan sentuh tentang kuasa penceritaan, beberapa aktiviti praktikal dalam kelas dan akhir sekali, mesej-mesej penting untuk kita semua. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang paling asas. Kenapa semua ni penting sangat? Sebenarnya, bila kita tanamkan nilai-nilai ni, kita sedang bagi anak-anak satu kompas dalaman, satu panduan untuk mereka berkelakuan baik dan membina karakter yang mulia. Kesannya ada dua. Pertama, untuk diri kanak-kanak itu sendiri. Ia macam kita bantu mereka bina satu perisai dalaman yang melindungi hati dan jiwa. Dan bila individu dah bagus, apa jadi pada masyarakat? Tentulah ia akan jadi lebih aman, lebih harmoni, tanpa rasa dengki atau kejam. Semuanya bermula dari dalam diri. Okey, dah tahu kenapa ia penting. Sekarang, macam mana cara kita nak ajar? Di sinilah modul Nuha Study Guides ni sangat membantu. Ia beri kita satu pendekatan yang tersusun, memecahkan proses pembelajaran kepada bahagian-bahagian yang lebih mudah kita uruskan. Rangka kerja ni dah macam satu peta jalan yang lengkap untuk kita. Kita mulakan dengan pengenalan asas, kemudian kita masuk bab amalan harian, adab, macam mana nak praktikkan dalam hidup, diperkukuhkan pula dengan kisah-kisah teladan dan akhir sekali ada aktiviti dan penilaian. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Macam mana kita nak ambil konsep-konsep nilai murni ni dan tukarkannya jadi sesuatu yang praktikal, sesuatu yang anak-anak boleh faham dan amalkan dalam hidup mereka. Kita ambil contoh kejujuran. Ia bukan setakat jangan menipu tau. Ia lebih besar daripada tu. Ia adalah tentang prinsip keadilan dalam semua benda yang kita buat. Tak kira dalam pergaulan harian ataupun urusan lain. Jadi, macam mana nak ajar? Pertama dan ini yang paling penting, kita sendiri kena jadi contoh. Anak-anak tengok kita. Kedua, bila dia cakap benar, walaupun dia ada buat salah, jangan terus hukum atau marah. Ini akan buat dia rasa selamat untuk terus bercakap benar. Dan yang ketiga, bila dia jujur, puji dia. Perkara ini akan menggalakkan dia untuk terus amalkan sifat tu. Satu lagi nilai yang sangat-sangat penting ialah kesabaran. Zaman sekarang ni semua benda nak cepat kan? Jadi nilai kesabaran ni bantu anak-anak faham yang dalam hidup tak semua benda kita boleh dapat sekarang juga. Kadang-kadang kita kena tunggu dan cara nak ajarnya pun menarik. Kita boleh wujudkan situasi-situasi kecil di mana mereka perlu belajar menunggu. Mungkin tunggu giliran atau tunggu untuk dapatkan sesuatu. Ia macam kita latih otot sabar mereka. Dan kita sebagai pendidik pun kena banyak bersabar juga dalam proses ni. Sekarang, kita masuk ke alat paling berkuasa yang kita ada sebagai pendidik, iaitu penceritaan. Ceritalah yang buat nilai-nilai abstrak ni jadi hidup, jadi sesuatu yang menyentuh hati dan mudah lekat dalam ingatan anak-anak. Jom kita tengok satu contoh. Ada sebuah kisah tentang seorang saudagar kain bernama Omar. Dia ni berjaya, tapi lama-kelamaan dia jadi sombong. Kisah ni memang bagus sangat untuk ajar pasal rendah diri. Kemuncak cerita ni bermula bila kesombongan Omar tu buat dia pandang rendah pada orang lain. Dia nampak seorang lelaki miskin masuk kedai terus dilayan dengan kasar, hanya sebab pakaian orang tu nampak comot. Tapi nasib baik ada seorang orang tua yang bijak datang tegur dia. Dia ingatkan Omar yang Allah sayang orang yang baik dan rendah diri. Nilai kita yang sebenar bukan pada harta, tapi pada kebaikan dan akhlak kita. Dan nasihat tu betul-betul bagi kesan pada Omar. Dia rasa sangat malu, terus dikejar lelaki miskin tu minta maaf. Dan sebagai tanda kesal, dihadiahkan kain yang paling elok. Itulah detik perubahan dalam hidup dia. Satu pengajaran yang sangat bernilai. Cerita dah ada. Lepas tu macam mana kita nak kukuhkan lagi pemahaman mereka? Di sinilah aktiviti-aktiviti praktikal dalam kelas memainkan peranannya. Ia bagi peluang untuk mereka berlatih dan betul-betul menghayati nilai yang kita ajar. Yang bestnya jadual ni, kita boleh nampak terus kaitan antara nilai dan aktiviti yang sesuai. Contohnya, nak ajar adab sopan. Jom kita buat main peranan. Nak ajar tentang persahabatan. Boleh buat persembahan kumpulan. Sangat praktikal dan mudah untuk kita cuba dalam kelas.
Okey, kita dah sampai ke penghujung. Jom kita simpulkan semua yang kita bincangkan tadi menjadi beberapa prinsip utama yang kita sebagai pendidik boleh pegang dan amalkan. Jadi, apa yang paling penting untuk kita ingat? Sentiasalah jadi contoh teladan yang baik. Gunakan kuasa cerita untuk sampaikan mesej. Ajar mereka untuk hormat perbezaan dan pupuk rasa empati. Dan yang paling mustahak, wujudkan satu suasana kelas yang selamat. Sebuah tempat di mana nilai-nilai murni ni boleh subur dan berkembang. Panduan dah ada, rangka kerja pun kita dah lihat. Sekarang, tinggal satu soalan untuk kita semua renungkan. Esok, apakah satu nilai yang anda akan cuba hidupkan untuk pelajar-pelajar anda?